Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad. Beliau anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Hakim. Hakim anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Firqurash, Firqurash anak Malik, Malik anak Nazar, Nazar anak Kinanah, Kinanah anak Huzaimah, Huzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Muzar, Muzar anak Nizar, Nizar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan. Dan turunan daripada ibunya Aminah, Aminah anak Wahab, Wahab anak Abdul Manaf dan Abdul Manaf anak Zurah. Kakek Nabi bernama Abdul Muttalib dan paman Nabi bernama Abu Talib. Sahabat Nabi 4 orang, pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman dan 4 Ali. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di negeri Mekah pada pada hari Isnin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Bapaknya wafat. Ketika beliau masih dalam kandungan, bapanya berniaga ke negeri Syam. Sewaktu dalam perjalanan pulang, bapanya diserang penyakit sehingga wafat dan dimakamkan di negeri Madinah. Dan pusaka yang ditinggalkan hanyalah 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing dan seorang hamba yang bernama Ummu Aiman. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Sewaktu beliau dalam kandungan, ibunya pernah bermimpi melihat suatu cahaya yang keluar darinya dan menerangi negeri Busra, perutusan negeri Syam. Ketika beliau lahir, kakeknya menamainya dengan nama Muhammad, artinya yang sangat terpuji. Ketika ditanyai orang, kenapa engkau dinamai dengan Muhammad, padahal kakek dan datuk-datuknya tiada bernama dengan sedemikian? Beliau menjawab, saya berharap semoga beliau dipuji oleh seluruh penduduk bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.